Ini sambungan kisah part 2 motor ADV yang rosak agak teruk sebenarnya. So macam biasalah sambungan ni. Untuk video yang part 1 siapa tak tengok lagi boleh tengok lah. Untuk video part 1 kita dah check bahagian luar, CVT, plat dan sebagainya, tapi tak ada masalah. Bukannya punca motor ni lost power teruk. Kau boleh tengok video yang pertama. So bila dah check tak ada masalah untuk bahagian luar, kita decide untuk buka bahagian enjin. Sebab aku suspect motor ni memang masalah dari segi bahagian enjin, punca dia. Tapi nak dijadikan cerita sebenarnya, kisah motor yang pakai motor ni pakcik sebenarnya. Yang paling kelakarnya lagi, motor ni sebenarnya baru je lepas overhaul 2 bulan lepas. Tak sampai 2 bulan, dia katanya baru sebulan lebih baru overhaul. Ini masuk balik bengkel buat masalah motor lost power and then bateri pun cepat sangat kong. So macam biasalah, bila pakcik ni hantar kita, kita buat yang terbaik ya. Bila borak dengan pakcik ni, rupanya baru aku tahu pakcik ni sebenarnya tak tahu apa-apa sangat pasal motor. Dia serahkan bulat-bulat je kat kita orang. Bila aku tanya pakcik sebelum ni, motor pakcik apa masalah, katanya motor sebenarnya tak hidup, lepas tu dah hantar je dekat bengkel yang bukan buat motor skuter sebenarnya. So dia hantar je lah. So bila dah hantar, motor dia tak sampai overhaul 2 bulan, ada masalah yang pula. Kita tak salahkan, mungkin lah pakcik ni tak baik Tapi pakcik ni memang serahkan bulat-bulat je kat kita. Sebab dia mengaku dia memang tak tahu apa-apa pasal motor. Dia hanya tahu bawa sahaja. Ini kalau orang jahat ni, aku ketuk sikit pergi harga ni, baru aku pergi kerja, pergi haji, balik haji ni, kaya cepat tu. Galak jahat pula aku. Tak apa, teruskan lah. Aku tak macam tu lah. Kita buat yang terbaik. Apa-apa kita buat semua kita update dekat owner. So macam biasalah, kita nak buka engine ni, kita tarik, kita kena buka coil magnet dia. Kalau kau tengok lah, dia punya coil magnet tu je, magnet dah karat teruk penuh dengan habuk dah ni. Dia kita cabut dia punya coil magnet. Tapi bila aku cabut coil magnet ni, aku perasan ini kenapa coil magnet terbakar and then ada kesan koyak. Patutlah motor pakcik ni bateri tak recharge sangat. Ada masalah segi bateri charging. Punca dia coil magnet dia yang terbakar, dah start terbakar, koyak dah dia punya coil dia tu. Ni punca lah. Jadi punca bateri dia cepat kong, aku dah jumpa masalah coil magnet dia lah. Tapi ini bukan masalah motor dia lost power teruk, full throttle hanya boleh pergi 37 je. Ini bukan tanpa punca daripada coil magnet ni. So kita kena buka cabut enjin juga sebenarnya. Aku tak tahu macam mana pakcik ni datang daripada Seremban, datang full throttle hanya boleh buat 37 je sampai ke Kajang. Betul kuat iman pakcik ni. Apa amalan pakcik aku tak tahulah kan. So macam biasalah, nak tahu masalah motor ni kita kena cabut enjin. Sebab aku suspect memang motor ni masalah dari segi bahagian enjin. Sebab dia punya lost power tu tak normal. Kalau lost power disebabkan masalah air filter tersumbat, lain dia punya simptom. Kalau lost power punca daripada CVT masalah, lain punca dia punya simptom. Kalau lost power datang daripada bahagian-bahagian lain pun, lain punca-punca. Tapi ini kemungkinan datang dari segi masalah bahagian head block dah punca dia lah kan. Akhirnya kita cabut segala soket-soket yang ada. Tapi sebelum buka, kita kena tembak dulu angin. Sebab apa? Takutlah aku boleh buka habuk-habuk tu termasuk dalam kawasan enjin dalam. Masalah pula satu hal lagi, nak kena menyucinya bahagian semua kan. So macam biasalah, dah cabut sekali enjin ni, kita tarik dulu. Pertama kita nak buka ialah dunia bahagian water pump. Bahagian water pump ni yang paling penting, aku nak keselamatan thermostat. Sebab apa? Ramai orang yang tersalah buka thermostat dia tu and dia terpecah. Ini mungkin ada yang tanya, water pump dengan thermostat ni boleh jadi punca tak motor ni lost power? Jawapannya tidak. Sebab water pump fungsi dia untuk alihkan aliran coolant korang ke enjin. Tu dia pump lah. Untuk thermostat lah, dia akan jadi penutup buka masuk laluan kau punya coolant. So tak ada kaitan. Paling teruk motor korang akan jadi overheat. Melainkan korang punya overheat teruk, gasket terbakar, yang ni air coolant termasuk gas pembakaran, itu lain cerita lah. And then kita cabut dunia auto sensor, exhaust sensor. Exhaust sensor ni ya betul, kalau tak cuci, terlampau kotor, motor korang akan berjadi semput-semput and then minyak makin parah makan. Tapi bukannya lost power yang teruk macam motor ni. And then kita cabut cab head. Cab ni aku perasan penuh dengan minyak. So cab head ni o-ring dia memang dah kemek. So leaking teruk. So sebab tu motor ni bila aku running, motor hangit. Sebab apa? Minyak hitam yang mengalir bocor tu melempah sampai ke exhaust. Bahagian bawah sampan motor ni pun basah teruk, aku perasan dalam video part 1. And then kita cabut bahagian head dulu. Sebenarnya aku perasan sebenarnya head motor ni head baru, tapi bukan head original, head lain sebenarnya. Pakcik ni pun sendiri pun tak tahu yang motor dia ada tukar head baru. Aku tak pastilah sebab pakcik ni pun tak apa tahu sangat pasal motor. So tapi tak boleh salahkan. Tapi memang betul lah pakcik ni kata motor ni baru lepas overhaul tak sampai 2 bulan. Gasket dia baru pun baru lagi penuh dengan gam. Jadi sekarang yang paling penting sebenarnya aku nak cek motor ni adakah valve dia bocor atau tak. Kalau valve bocor boleh jadi punca motor ni lost power sebab kompres hilang. Bila kompres hilang, motor akan jadi lost power teruk. So cara dia senang, aku akan tuang minyak dekat dalam lubang intake dengan lubang exhaust. So kita tuang dia, ambil je minyak and then kau just tuang je dekat dalam lubang intake ni dulu. So bila kita ambil minyak, kita tuang, aku perasan macam air terjun keluar ada minyak ni. Maksudnya valve intake memang bocor teruk, tak boleh bawa bincang. Tapi tak apa, kita berharap dah belah exhaust pun tak bocor, hanya intake saja. Tapi bila aku tuang minyak, sama juga bocor, keluar macam air terjun mengalir dia. So bahagian intake dengan exhaust memang bocor teruk. Patutlah motor ni lost power, kompres tak ada power langsung. Bila aku cabut blok, aku check, sayangnya blok pun cala juga. Memang makan modal lah motor pakcik ni. Piston pun dah start cala, so memang tak boleh nak buat apalah.
Yang pasti kita nak check bahagian head ni dia pakai head apa sebenarnya, adakah valve dia valve standard ke apa semua, dan macam mana boleh bocor, adakah punca daripada knocking apa, kita akan check detail nanti. Cuma sekarang aku tak pasti nak kena tanya owner kenapa dia tukar head, adakah head dia jahanam, sebelum ni motor dia rosak apa. So aku nak kena contact owner ni. Tapi kebetulan ala-ala aku nak contact owner ni, tiba-tiba owner ni datang pula. Baguslah tu. So aku boleh explain depan-depan kat pakcik ni, motor ni apa masalah. So aku boleh explain detail. Kemudian aku minta balik pakcik ni yang mana head ori dia, sebab aku nak tengok apa yang rosak. Rupanya head ori ni hanya rosak bahagian cincin. So kita ambil balik head ori dia, kita buat balik bahagian cincin. Nanti kita pakai balik head dia yang lama original tu punya lah. Senang kerja. So pakcik ni pun kata korang buat je lah, pakcik tak tahu apa pasal motor, korang buat je lah. Kalau korang explain kat pakcik bukan faham pun kan. Tak apa, kita orang faham, kita orang buat yang terbaik je lah. Tu nanti tunggu dah settle, lepas kita update dekat owner ni balik. So settle untuk masalah motor skuter ADV 150 yang motor cross power teruk. So untuk korang mana yang ada masalah motor skuter, memang kau kena buat cepat, kau tidak lagi makan modal. Macam motor pakcik ni, dikuatkan bahagian head block dia boleh selamatkan lagi, tapi dia bakal lambat datang. So block dia tak boleh nak selamatkan. Dikuatkan bahagian head sahaja punca, dikuatkan punca valve bocor sahaja. Sebab tu kalau motor masalah kena buat cepat, kau tidak lagi melarat. So untuk korang mana ada masalah motor skuter, boleh hantar dekat dua cawangan kita yang fokus untuk buat skuter, iaitu Dana Garage TTDI Kajang dengan Dana Garage Bukit Mewah Kajang. Untuk motor-motor lain macam motor Kapcai, kau boleh hantar dekat 4 cawangan kita yang lain yang fokus untuk buat motor Kapcai juga. So apa-apa boleh PM kita.